Kalau kita merujuk kepada pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menegaskan bahawa bid'ah itu perkara baru yang tidak pernah wujud sebelumnya dan ia dinilai sama ada baik atau buruk berdasarkan neraca syarak. Imam Ghazali pun mengkritik orang yang menolak segala perkara bid'ah atau perkara baru tanpa penelitian maqasid, maslahah dan menyalahi roh syariah yang bertujuan membawa rahmat. Ya. Perkara yang keempat, dalam prinsip usul fiqh, ketiadaan amale bukan larangan. Salah satu kaedah penting dalam usul fiqh disebut at-tarku la yadul ala tahrim. Tidak melakukan sesuatu atau tinggal sesuatu perkara tu tidak menunjukkan pengharamannya. Nabi Muhammad SAW dan sahabat tidak melakukan banyak perkara yang kemudian diterima oleh umat Islam seperti pembuku Al-Quran, penulisan ilmu hadis, penubuhan madrasah, universiti, penyusunan disiplin pelbagai ilmu. Semua ini tidak dianggap bid'ah sesat kerana ia berfungsi memelihara agama, bukan merosakkannya. Yang kelima, antara bid'ah tercela dan ijtihad yang dibenarkan. Bid'ah tercela ialah inovasi atau buat perkara baru yang merosakkan akidah, mengubahkan ibadat mahdah, ibadat sahaja tanpa sandaran dan bertentangan dengan nas qat'i, nas yang bersifat putus dan mu'tamad. Manakala pembaharuan yang berfungsi sebagai wasilah menghidupkan nilai agama, menjaga maqasid syariah, tidak boleh dihukum sebagai sesat semata-mata kerana ketiadaan contoh yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah adik-kakak, saudara-saudari semua, apa yang saya boleh bincang pada malam ini. Ya, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah berdiri di atas keseimbangan antara nas dan akal dan ijtihad, serta mengiktirafkan perbezaan dan khilafiyah dalam perkara-perkara cabar sebagai realiti yang sah, menjadikan semua perkara baru sebagai bid'ah sesat bukanlah sikap ittiba yang betul, ikut yang betul, tetapi menyempitkan agama dan bercanggah dengan warisan keilmuan Islam. Sebaliknya, menerima segala amalan tanpa disiplin syarat juga menyalahi prinsip sunnah. Sunnah ialah roh dan pedoman. Bid'ah tercela ialah penyelewengan. Antara kedua-duanya wujud ruang ijtihad yang luas yang telah diisi oleh ulama mu'tabar sepanjang sejarah Islam. Kita berjumpa lagi dalam penjelasan-penjelasan yang lain berkaitan dengan isu-isu agama seperti ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.